Ha? Mesti dia sendiri dengar. Ni soalan ni duk tanya sangat dah ni. Benarkah ada bid'ah hasanah? Penulisan dan pembukuan Quran. Tuan-tuan, bid'ah ni di dalam ibadat. Di dalam ibadat. Orang kata kalau bid'ah naik unta pun bid'ah, jangan duk buat main. Pertama setengah orang duk buat main, bid'ah. Tak apa buat main. Kita tunggu akhirat kelak. Pasal perkataan bid'ah ni bukan Arab Saudi kata, bukan Kuwait kata, bukan Perlis kata. Orang hak kata perkara bid'ah ni Nabi. Macam kita buat main tudung, kita buat main semayang, kita buat main puasa, kita buat main perkataan bid'ah, yang perkataan bid'ah ni keluar perkataan ni Nabi yang mula awak keluar. Lepas tu main orang duk buat main bid'ah. Jom kita naik unta, biar kita naik unta terus naik kereta, bid'ah. Yang larang buat bid'ah ni Nabi. Kita buat terhege-hege yang ada. Kita kata syok pada muka puak-puak tu aku buat. Tak apa. Kita tunggu hari kiamat kelak. Dia jadi macam mana benda ni? Kita tengok dia nak jadi macam mana. Kita pergi dakwah Nabi, aku buat main-main lah. Habis puak-puak kata bid'ah. Puak-puak hak kata tu Nabi hak mula kata dalam hadis dah. Kita try tengok. Benda ni bukan nak main ke belakang, main ke depan. Tak apa, siapa nak try, kami kasih. Try. Langgar traffic light boleh berkira. Langgar benda ni ikut tak ada hari kot. Perbagian bilangan rakaat dalam tarawih. Perbagian bilangan rakaat dalam tarawih umpamanya, Nabi sebut umum. Salatul lail masna. Sembahyang malam dua-dua. Berlaku khilaf kalangan ulama tentang Nabi buat takbir dah 11 dan 13, tetapi khilaf tu berlaku di atas hadis tu sendiri, bukan benda tak ada hadis. Yang kita kata bid'ah ni tak ada hadis apa langsung. Contoh daripada Nabi buat, Nabi suruh orang ziarah kubur umpamanya, kerana ziarah kubur mengingatkan mati. Sahabat tanya, Aisyah tanya macam mana, apa aku nak buat masa ziarah kubur? Nabi pun petuakan Aisyah supaya bagi salam, Assalamualaikum ya ahli dia. Sebut Assalamualaikum, ajak. Nabi tak kata, wahai Aisyah, bila sampai hang duduk olah saat baca buang 3-4 surah. Kata Nabi tak hafal. Kok kita kata, yalah Nabi tak hafal, Nabi tak apa cakap lagi, kami cakap lah. Tak apalah, try. Demikian juga masalah azan. Masalah azan ni khilaf di kalangan ulama, bukan masalah azan. Ulama yang pertama, sahabat mengizinkan azan 2 kali ni disebabkan mereka tidak ada kaedah. Oleh kerana bumi orang Islam bertambah besar dan luas. Jadi bila azan sekali, dia dengan duk basuh baju, dengan duk basuh tangan, basuh apa di pasar, mai-mai tu imam duk khatib duk tengah khutbah lah. Duk saat dia turun mayang, maka ramai orang terlepas. Maka Osman suruh orang pergi azan di pasar. Azan pertama tu bukan dengan bermaksud kerana arahan, tetapi kerana satu kaedah yang tak tahu dah nak buat kaedah macam mana. Lalu mereka fikir kalau subuh ni bagi gerak orang awal, barangkali dengan azan hak satu lagi ni mampu kot nak bagi puak-puak ni dan sampai dulu sebelum orang semayang. Zaman tu tak dan. Wallahu ta'ala alam. Zaman sekarang lebih lagi. Ada orang kata lebih lagi, tetapi jam ada, speaker ada. Tujuan itu nampaknya tahsilul hasil telah dapat dilaksanakan. Ada 2 masjid, Masjid A dan Masjid B, masing-masing letak di kawasan yang berlainan. Masjid A melaksanakan solat Jumaat secara sunnah, manakala Masjid B tidak melepas sunnah. Apa maksud tu? Bolehkah seorang penyelam statin di Masjid B bersolat? Tak tuan-tuan, solat di tempat di mana saja imam ada, kita boleh bersolat. Selagi mana
pelanggaran sunnah itu tidak membatalkan solat. Kalau dia pergi buat sembahyang Jumaat 3 rakaat, dia tak sembahyang. Jangan lebih. Kalau yang lain daripada tu kita nasihatkan imam. Lain daripada tu kita nasihatkan imam. Tuan-tuan, termasuk juga tak ada upacara apa? Upacara bagi tungkat ni. Naik atas mimbar ni tak ada. Negeri ni tak ada lah. Tak ada. Serah tungkat dulu, dia satu upacara yang pelik lah. Dan tak tahulah sejauh mana. Nabi bukan selalu dia pegang tungkat ni. Sentiasa kita pegang tungkat untuk baca khutbah. Khutbah tajuk tentang padi ya, kacau. Ada siapa lagi yang cakap saya mah? Webi ya? Mana? Ada? Okey, ni kita berhenti nak berhenti insya-Allah. Ini ada soalan yang panjang tentang kifiat ni semua. Saya tangguhkan insya-Allah. Saya nak bagi ruang kepada yang berhormat untuk bercakap. Satu tadi soalan. Ada soalan soalan langsung tuan-tuan. Ya. Salam. Kalau orang di ni apa nama kutub utara kacau, dia kan boleh terbuka sejuk Saljin terbuka sikit, pakai masuk tulang. Saya tengok orang masa yang berpegang dengan jubah singkat, bila musim sejuk di Jordan ni, dia pakai stokin tebal. Bila pakai stokin tebal macam mana, seluak yang sejuk dalaman, dia terpaksa labuhkan juga, cuma labuh duduk dalam stokin, kita tak nampak hakikatnya labuh juga. Sebab tu kalau tanya saya tak mau menggalakkan, tapi ia mempunyai kaitan dengan maksud kenapa larangan itu ialah unsur kesombongan. Unsur kesombongan dalam masyarakat Arab. Cuma yang lain tu oleh kerana, tapi bila orang unsur tu kesombongan, jubah bila pakai dia sombong. Bila walaupun satu orang tu tak sombong, bila dia labuh dia nampak macam dia bersama dengan orang sombong. Dia elakkan. Dia elakkan pakaian. Maka kerana ada negeri, tuan-tuan, memang kalau dia sengkatkan sikit, dia tak mampu.